Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan sambung pula sifat kimia bagi unsur kumpulan 1 dengan gas klorin. Okay, so gas klorin kat sinilah dia punya prosedur untuk eksperimennya. Cuma saya sendiri tak ada video tindak balas antara unsur kumpulan 1 dengan gas klorin. Kenapa tak ada ya? Sebab sekolah saya tak ada gas klorin dalam tong gas tu. Okay, and it's not easy untuk jumpa sekolah yang ada gas klorin kat dalam itulah balang gas yang besar tu, tong gas tu. Macam sekolah saya ada gas oksigen punya, tak ada untuk gas klorin. Okey. So untuk eksperimen ni prosedur dia sama sahaja macam eksperimen untuk gas oksigen yang saya tunjuk dalam video sebelum ni. Bezanya instead of guna gas oksigen, you guna gas klorin lah. Okey. So, saya tak tahulah sekolah mana di Malaysia ni yang ada buat eksperimen yang melibatkan gas klorin. I don't think there are many lah. Okay. So, tapi saya dah jumpa dekat YouTube. Bukan di Malaysia dibuatnya. Okay, kita boleh tengok video tu iaitu di sini. Okay, nanti you boleh search Nigel Baldwin ni. Burning lithium, sodium and potassium in chlorine gas. Okay. So kalau perasan dekat video ni dia dah ada 3 balang gas. Okay, kalau perasan juga, I hope it is clear that you can see gas di dalam balang gas ni ada warna yellowish sedikit. Sedikit kekuningan sebab that is the colour of gas chlorine. Dia kuning kehijauan. Kalau you ingat kalau you go into chapter topik unsur kumpulan 17 nanti you akan tengok salah satu benda yang you kena tahu daripada unsur kumpulan 17 adalah warna bagi gasnya. Dan untuk gas klorin warna dia adalah kuning kehijauan. Okay, so itu sebab kita nampak dekat dalam balang gas tu warna macam kuning kehijauan sedikit. Okay, dan dekat dalam porselin ni, bekas porselin yang pecah ni, dia dah letak unsur kumpulan 1 sebelah kanan sekali. Okay, saya harap you nampak lah. Saya nak point guna cursor ni. Sebelah kanan sekali adalah lithium, lepas tu natrium, lepas tu kalium. So dia akan sebut nanti lithium, sodium and potassium. Okay, so kat sini nyalaan api dia kan. So saya guna sudu balang gas, dia guna serpihan porselin ni sebagai bekasnya. So nanti dia akan dump the whole porcelain bekas tu inside this gas, this balang gas yang ada gas klorin. So nanti you tengok apa hasil yang terbentuk. Lithium. Dengar tak dia sebut lithium? Okay. Okay. Kalau perasan tadi dia telah buka ruang udara untuk penunuh Bunsen sebab kita perlukan pembakaran lengkap. So bila you buka ruang udara tu maksudnya gas oksigen masuk ke kawasan ini dalam penunuh Bunsen tu. So nanti you keluar api biru lah. Kita nak nyalaan warna biru untuk mana-mana tindak balas yang melibatkan penunuh Bunsen. Baru pembakaran tu lengkap. Sodium. Nampak? Dia sebut sodium. Sodium adalah natrium.
So kalau perasan kat sini, untuk setiap satu balang gas ini, pepejal yang terhasil itu adalah berwarna putih. Paling obvious pada natrium ni lah. Saya rasa mungkin sebab saiz natrium yang digunakan adalah lebih besar berbanding yang dua lagi ni. Okey. Sebab biasanya kalium orang akan memang letak kecil sajalah sebab kita takut bahaya. Dia paling reaktif sebenarnya. So whatever it is yang kita akan nampak dekat sini, yang pertama perbezaan dari segi nyalaan logam alkali itu. Kemudian yang kedua, hasil yang terbentuk adalah pepejal berwarna putih. Sama juga macam tindak balas antara unsur kumpulan 1 dengan gas oksigen menghasilkan pepejal putih. So unsur kumpulan 1 bertindak balas dengan gas klorin juga menghasilkan pepejal berwarna putih. Okey. So nanti saya akan letakkan link pada video ini nanti pada description. Okay. So kalau tengok pada nota, saya juga telah tulis nota ini. Kat bawah ni saya ambil daripada buku nilam tu. So unsur kumpulan 1 apabila bertindak balas dengan gas klorin akan hasilkan logam klorida. Logam klorida ni apa? Okay. So dia bergantung lah. Kalau kita guna litium bertindak balas dengan gas klorin akan hasilkan litium klorida, iaitu pepejal berwarna putih. Nampak ni? Warna putih. So siapa warna putih ni? Litium klorida tu lah. Okey, kalau natrium bertindak balas dengan gas klorin akan menghasilkan natrium klorida, iaitu satu pepejal berwarna putih. So yang warna putih ni adalah natrium klorida. Allah. Okey, kemudian kalau kita guna kalium, kalium apabila bertindak balas dengan gas klorin akan menghasilkan kalium klorida, iaitu satu pepejal berwarna putih. So siapa pepejal putih ini? Kalium klorida. So sama ada di litium klorida, natrium klorida ataupun kalium klorida, tetap warna dia putih. So yang kita tahu perbezaannya hanya pada nyalaan itu. Remember, nyalaan untuk litium warna merah, natrium warna kuning dan kalium warna ungu. Dan kalau kita tengok tadi dalam video, litium mengambil masa paling lama untuk terbakar, nak keluar nyalaan warna merah tu. Sebab litium yang paling kurang reaktif berbanding tiga-tiga ni. So dalam 3 eksperimen ini, tindak balas antara unsur kumpulan 1 iaitu logam alkali dengan air, dengan gas oksigen dan dengan gas klorin, kita dapati bahawa memang apabila menuruni kumpulan iaitu dari litium sampai natrium ke kalium, kalium yang paling reaktif, kereaktifannya semakin bertambah. So dan kita akan question kenapa kereaktifan itu bertambah. So saya akan terus terangkan di sini, iaitu dalam buku teks pada muka surat 91. Muka surat 91. So bila bercakap pasal kereaktifan unsur kumpulan 1 ni, kita kena tahu apa yang menyebabkan sesuatu atom unsur kumpulan 1 ni reaktif. Kereaktifan unsur kumpulan 1 bergantung kepada kecenderungan atom unsur kumpulan 1 itu untuk mendermakan elektron valensnya. Maksudnya macam ni. How easy untuk atom unsur kumpulan 1 tu untuk dermakan elektron dia, untuk lepaskan elektron valens dia tu, untuk bebaskan elektron valens dia tu. Kalau atom unsur kumpulan 1 tu senang nak lepaskan elektron valens dia, maksudnya atom tu adalah reaktif. Kalau dia susah sikit nak lepaskan elektron valens dia, maksudnya kurang reaktif. Begitu maksud dia. So bila kita cakap pasal tu, dan kita kena tengok siapa yang senang, atom mana yang senang nak lepaskan elektron valens dia, sangat senang nak lepaskan elektron valens. So penerangan kita akan bermula dengan saiz atom unsur kumpulan 1 ni. So kalau kita tengok litium ada 2 petala berisi elektron. Natrium ada 3 petala berisi elektron. Dan kalium ada 4 petala berisi elektron. So dalam 3 atom unsur ini, yang paling besar adalah kalium lah.
Sebab dia ada 4 petala berisi elektron, which means size atom bagi kalium adalah yang paling besar antara tiga-tiga ni. Which also mean jejari atom dia adalah yang paling besar lah, berbanding natrium dan juga litium. Jejari maksudnya kita consider dari pusat elektron itu hingga ke petala terluar tu, hingga ke elektron valence tu, betul? Okey. So, bila jarak antara nukleus dengan elektron valence tu semakin jauh, because the bigger the size of atom is, semakin besar saiz sesuatu atom, maksudnya jarak antara nukleus dengan elektron valence tu semakin besar lah, betul tak? Okey. So, menyebabkan daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence tu semakin lemah. Kenapa ada daya tarikan? Sebab dekat dalam nukleus ada proton, ada neutron. Proton bercas positif, elektron bercas negatif. So, positif dengan negatif kan attract each other. Tetapi, you imagine macam magnet. Satu magnet tu dekat kutub utara, satu lagi dekat kutub selatan, dua magnet yang berbeza. You kalau dia orang jauh-jauh, antara magnet yang pertama, contoh kalau saya lukis, ini magnet yang pertama, ini magnet yang kedua. Ini utara dia, ini selatan dia. So kalau you letak the distance is very great, maksudnya sangat besar jarak antara ni, magnet ni, kan daya tarikan dia lemah aja. Dia orang tak tertarik antara satu sama lain. Tapi kalau you letak dekat-dekat, okay, dia akan senang nak stick together, betul? Okay. So now you imagine this kalium ni, dia punya nukleus yang membawa charge positif, okay, sebab ada proton dekat dalam nukleus, okay, dan ada elektron valence dekat petala tu yang membawa charge negatif. Now the distance is besar, sangat besar. So daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence ni sangat lemah lah. So bila sangat lemah, elektron valence untuk atom kalium ni senanglah untuk dilepaskan, in comparison to lithium atau natrium. Lithium lah paling ni. Okey, paling in what way? Sebab bila atom lithium ni saiz dia sangat kecil, okey, berbanding tiga-tiga ni, saiz atom lithium yang paling kecil, menyebabkan jarak antara nukleus dengan elektron valence atom lithium ni dekat. Okey? So bila dekat, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence of atom lithium kuat. So bila kuat, daya tarikan tu kuat, dia macam magnet ni tadi, kuat macam ni. So senang tak atom lithium nak lepaskan elektron valence dia? Tak senang lah, sebab daya tarikan dah kuat tu. So elektron valence untuk atom lithium ni susah sikit untuk melepaskan diri dia. Macam tu. So kereaktifan unsur kumpulan kereaktifan atom lithium ni kurang berbanding the bigger atoms of its group. Dapat tak? So sebab tu dah diterangkan dengan jelas dengan ayat yang sangat tersusun, okay, dalam muka surat 91 ni. Bilangan petala yang berisi elektron bertambah apabila menuruni kumpulan 1, which kita agree, betul tak? 2, 3, 4. Bertambahlah bilangan petala berisi elektron. So bila bilangan petala berisi elektron dia bertambah, saiz atom tu pun bertambah. Bila saiz atom tu bertambah, dia menyebabkan kedudukan elektron valence semakin jauh daripada nukleus atom. So bila kedudukan elektron valence semakin jauh daripada nukleus atom, dia menyebabkan apa? Daya tarikan nukleus terhadap elektron valence semakin lemah. So bila daya tarikan nukleus terhadap elektron valence semakin lemah, apa berlaku? Elektron valence ini semakin mudah didermakan, semakin mudah dilepaskan, semakin mudah dibebaskan. So that's why lah bila menuruni kumpulan 1, kereaktifan itu bertambah. Okey, dan you kena ingat dia tak semestinya sama untuk setiap kumpulan. Okey, dalam buku teks you pada muka surat 91 ni juga ada diterangkan tentang unsur lain seperti rubidium, cesium dan francium. Sebab kita tak buat eksperimen dia, kita tak ada pun bahan di dalam makmal.
So, how do you expect rubidium, cesium dengan francium ni? Apa perbezaan dia? Okay. So, rubidium, cesium dan francium adalah juga logam yang lembut dengan permukaan yang berkilat iaitu berwarna kelabu. Okay. Dan takat lebur dan takat didih yang rendah. Sebab unsur kumpulan 1 memang takat lebur dan takat didih yang rendah. Remember, kalau duduk dalam kumpulan yang sama, sifat dia lebih kurang sama. Okay. Dan rubidium dan cesium ni adalah logam yang sangat aktif dan mudah terbakar. Okay. So, kalau kita compare dalam 6 unsur ni, dari lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium, paling reaktif mesti francium lah, betul tak? Okay, sebab size dia the biggest. Okay. So, then dia ada sebut juga kat sini, rubidium dan cesium biasanya bergabung dengan unsur lain, sukar dipisahkan secara kimia. So, bila you nak buat tindak balas dia, kan you guna logam kumpulan 1 dengan air, logam kumpulan 1 dengan oksigen, logam kumpulan 1 dengan klorin. So, bila you tak dapat rubidium, cesium tu on its own, okay, bukan dalam sebatian, payahlah nak buat tindak balas tu. Okay. Dan francium pula dia sebut kat sini adalah bersifat radioaktif. So, dia tak stabil. Bila tak stabil, jangka hayat dia adalah pendek, which you learn dalam silibus fizik ataupun sains tingkatan 3, half-life. Okay. So, this unsur ni, ketiga-tiga unsur ni sangat reaktif apabila bertindak balas dengan air dan oksigen. Okay. So, bacalah buku teks you will get so much of information. Okay. Sebelum kita pergi kepada unsur kumpulan 17, kita tengok dulu kenapa kat sini. Kenapa unsur kumpulan 1 disimpan dalam minyak parafin adalah untuk mengelakkan tindak balas dengan air dan oksigen, nak mengelakkan letupan. Which saya dah mention dalam video tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air. Okay. So, nota ini saya akan letakkan di dalam video ini pada akhir video. Okey, itu sahaja berkaitan unsur kumpulan 1. Sekian, terima kasih. Bye-bye.